Tuan-puan, MDC 990 mengumumkan berakan masuk Million Star Triple Diamond Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq Awal bin Lava Manta. Alang-alang simpan emas, dia sampai jadi kaya. Alang-alang jadi dealer, dia sampai jadi diamond. Dan inilah misi kita yang mana kita nak bantu lebih ramai orang untuk dapatkan passive income minima RM5,000 setiap bulan. 11 bulan dah boleh capai FMT dan macam-macam lagi. Kalau saya boleh, anda semua pasti boleh. Lihat ke kanan anda, lihat ke kiri anda. Mereka semua ni adalah achievers. Untuk nak berjaya, kalau tumpuan ada impian yang besar dan tumpuan percaya tumpuan boleh mencapai, maksudnya tumpuan dah capai separuh kejayaan itu. Dari tak minat, jadi obses. Bila tumpuan dah dapat spark, tumpuan kena cari betul-betul mana turning point tumpuan. Nak dapat kejayaan luar biasa, tindakan kita kena luar biasa. Offline marketing hanya perlukan 3 P sahaja. P, berani senyum. P, berani sapa. P, berani follow up. Bila mana tuan-puan upgrade tuan-puan punya mindset, skill set dan tool set, bisnes tuan-puan juga akan sama-sama turut upgraded to the next level. Saya akan bantu saja pada waktu itu. Apa yang skill yang saya ada, walaupun tak sempurna, asalkan boleh bantu tim, saya akan bagi. Memang mentor change my life lah. Cara saya, sudut pandang saya bercakap, fikir, everything dah berubah dengan PG1 system yang mentor ajarkan. Hidup kita ni semuanya adalah tentang pilihan. Dan pilihan, setiap pilihan yang kita buat, itulah yang akan menentukan mana kita, taraf kehidupan kita di masa akan datang. Hidup tanpa impian ibarat kapal yang berlayar tanpa nakoda. Dream yang terbaik adalah dream yang berkaitan dengan orang yang kita sayang. Tuan-puan, berikan tepuk tangan lebih gemuruh lagi tuan-puan. Saya memang banyak buat bisnes. Di zaman remaja saya sampai universiti memang tak pernah saya tak buat bisnes saya rasa. Ada je barang yang saya jual. Bila saya buat live dengan buat konten, saya rasa lebih enjoy, lebih seronok dan ada hasil dekat situ. Lihatlah wajah-wajah mereka yang melakukan usaha luar biasa. Bapak, ini sorakan terakhir untuk MDC 990. Mempersilakan pemuncak majlis diiringi oleh Dato' Sri Wera. Business partner tak akan putus tuan-tuan selagi Pak Bingung ada. 7 keturunan akan jadi Yomi Empire tuan-tuan. This is the promise